Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Hakim bin Ahmad Fauzan. Hari ini saya ingin menunjukkan cara membuat simpulan buku sila. Langkah yang pertama, kita perlu ada 2 utas tali yang sama saiz. Kemudian pegang satu tali di tangan sebelah kanan dan satu tali lagi di sebelah tangan kiri. Kemudian ambil tali di tangan kanan dan letakkan di atas tali di tangan kiri. Kemudian kita ambil tali di tangan kiri pula dan letakkan di atas tali di tangan kanan. Dan siap simpulan buku sila. Simpulan buku sila digunakan untuk mengikat 2 utas tali yang sama saiz. Simpulan ini sesuai digunakan untuk membuat bungkusan atau menyambungkan 2 tali bagi kegunaan ringan. Simpulan ini tidak sesuai digunakan untuk kerja yang menanggung beban berat. Ia mudah terlucut jika ditarik dengan kuat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Adam Haikal bin Muhammad Anafi. Hari ini saya akan menunjukkan cara-cara untuk membuat ikatan silang pada 2 batang kayu. Mula-mula, kita perlukan 2 batang kayu dan 1 utas tali yang panjang. Kemudian, letakkan 2 batang kayu pada keadaan silang. Setelah menjadi silang, ambil utas tali dan letakkan tali itu di bawah batang kayu yang paling bawah. Setelah masukkan tali ke bawah batang kayu yang paling bawah, jadikan tali itu menjadi silang. Setelah menjadi silang, ambil tali dan letakkan tali ke bawah batang kayu yang paling bawah. Setelah menjadi seperti ini, masukkan tali ke bawah lubang tali yang lagi satu. Kemudian tarik. Sudah siap. Ikatan ini selalu digunakan untuk pengemahan, seperti untuk membuat meja, membuat kerusi dan lain-lain yang untuk pengakar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Izzat Firas bin Ibrahim. Hari ini saya akan menunjukkan cara-cara membuat simpulan bunga getih. Mula-mula, sediakan 2 utas tali yang tidak sama saiz. Dan ambil tali pertama, letakkan atas meja dan membuat bentuk bulat. Ambil tali kedua dan masukkan di bawah tali pertama dan keluar melalui tali atas tali pertama. Dan masukkan lagi tali kedua ke bawah tali pertama. Dan masukkan lagi melalui atas tali pertama dan tali kedua. Dan tarik. Sudah siap simpulan bunga getih. Simpulan bunga getih digunakan untuk menyambungkan 2 utas tali yang tidak sama saiz. Dan mengikat tali yang tidak mengikat bungkusan atau balutan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membuat ikatan mani. Hari ini yang perlu kita ada 1 batang kayu dan seutas tali. Yang pertama, kita perlu meletakkan tali ini ke bawah 1 batang kayu. Selepas itu, tali kanan di bawah tali kiri. Kemudian, pusingkan kayu ke belakang. Lalu, buat yang macam sama tadi, tali kanan di bawah tali kiri. Sudah siap. Ikatan mani ini digunakan sebagai ikatan permulaan dan penamat. Ikatan ini juga digunakan kebanyakannya ikatan pengakar. Ikatan ini juga mengikat pada 1 batang kayu, tiang dan pancang.
Kita perlu mengikat ikatan ini dengan elok dan kemas supaya tidak mudah longgar dan tercabut. Sekian, terima kasih.